Hari ni kita nak masak nasi goreng. Kak Yan nak masak nasi goreng yang Kak Yan cipta sendiri. Wah. Tapi Kak Yan cipta ni sebab teraksident. Teraksident macam mana tu Kak Yan? Teraksident dia sebab Kak Yan ni kan suka reka-reka. Okey, kita selalu makan nasi goreng. Kalau kat kedai lah, kat rumah pun selalu. Kalau masak nasi goreng dengan telur dadah. Kali ni kita nak buat nasi goreng telur dadah. Beza, kena tengok macam mana Kak Yan masak. Simple. Nasi goreng kan ramai orang suka. Dan sedap. Sedap. Okey, nasi goreng telur dadah ni memanglah guna telur dadah. Tapi cara kita masak nasi goreng tu guna telur dadah tu ada satu tips yang Kak Yan akan kongsikan. Jadi mula-mula kita nak dadarkan telur ni. Telur 4 biji. Banyak telur lagi best. Tapi telur ni kecil lah bang. Kak Yan buat 3. Kalau yang besar tu Kak Yan buat 4. Kalau yang besar buat 3. Lepas tu kita nak buat telur dadah. Kalau rajin kita buatlah telur dadah macam biasa. Sebab setiap gigitan dan setiap suapan itu amat bermakna. Maknanya bila kita masuk telur dadah yang lengkap, ada colour merah, ada bawang. Jadi bila kita gigit tu bang, ada rasa. Ada rasa je. Jadi kalau rajin buatlah macam ni. Kalau tak rajin, setakat telur je lah. Tapi macam ni pun dah cantik. Betul. Rajin-rajin lah sikit. Nampak ekstra. Ada satu lagi bahan bang. Okay, bahan ini adalah daun bawang. Satu lagi, bila kita goreng telur dadah, ada bahan-bahan ni. Wangi bawang sedap. Rasa daun bawang ni pun sedap. Jadi nasi goreng betul. Nasi goreng kita jadi lebih sedap dan lebih cantik. Okey, masukkan. Kak Yan kan, kalau kat rumah Kak Yan ni, kalau nak makan telur dadah, suami Kak Yan yang buat. Dia buat telur dadah lain. Apa lain? Lain. Apa kan selalu goreng dulu. Goreng Itu kena buat real tu. Memang lain rasa dia, sedap. Sikit aja beza dia tapi sedap dia lain. Garam macam buat dadah. So nanti bila gigit tak adalah tawar kan. So kita kena kacau. Kena kacau bagi dia fluffy betul kan? Betul. Pukul telur. Kacau macam ni. Pukul. Okey, pukul lagi banyak sampai dia berbuih ni. Dia lagi cantik, dia jadi kembang. Bila kita goreng ni Kak Yan. Tengok test minyak. Minyak dah panas. Minyak kena panas baru cantik. Kita masukkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ratakan. Jangan berat dekat apa? Tengah. Nanti bila kita nak terbalikkan dia pecah. Bila separuh masak tu kita turunkan yang dekat atas-atas ni. Jadi kan orang kata nanti terbalik pecah. Banyak orang dah jadi anxiety pula. Kalau pergi rumah orang lah, kadang orang test. Macam selalu pergi rumah mak mentua, pandai tak goreng telur dadah, tak hancur. Alah, hancur pun sedap. Jadi sedap. Betul. Betul tak? Betul. Dia pakai ni tak macam elok bang. Pakai ni. Tengok, dah hangus dah telur dadah ni. Telur dadah ni tengok dah cantik kan. Ada colour-colour perlahan sikit. Dah hangus bang, lambat kita tadi. Rasanya belakang ni hangus tau. Jeng jeng jeng. Okey. Boleh lah. Kadang-kadang tu accident terjadi. Tapi gara-gara macam ni lah sedap. Kita nak makan dengan nasi goreng. Okey, dah siap dah. Besar jadinya 4 biji. Telur dadah kita dah siap. Cantik tak telur dadah Kak Yan? Lepas ni kita nak masak nasi goreng telur dadah. Kita nak masak nasi goreng macam masak dekat rumah. Macam mak-mak masak kat rumah. Bukan macam dekat kedai. Jadi kita guna bawang lah. Bawang ni kalau seelok-eloknya ditumbuk. Sebabnya kita
tak nak keluarkan air daripada bawang ni. Betul. Sebab bila kita goreng, kalau kita tumbuk ataupun selalu orang rumah tumbuk lah. Tapi Kak Ain tak boleh tumbuk kat sini, hancur ni. Jadi kalau kita masuk dalam chopper pun, kita jangan terlampau Banyak air. hancur. Nanti, Kalau hancur, air daripada ni keluar, susah nak garing, bau tak ngam, timing Tak kena, timing tak kena, jadi tak jadilah nasi goreng mak-mak. Alright. Okay, kita masukkan bawang merah. Besar boleh, kecil boleh. Yang ni kalau nak bubuh belacan, bubuh lah ya. Lepas tu, Okay. Kita bubuh bawang putih. Kita tak payah banyak sangat lah. Okay, bawang putih. Oh, cili kita bang. Nak pedas ke tak? Pedas. Bergantung. Nak pedas. Kak Ain sekarang ni dah umur tak tahan pedas. Kita masuk jugalah cili merah bang. betul. Oh, tak adalah pedas sangat. Cukup. Ni agak-agak lah nasi banyak mana. Okey, lepas tu kita perlukan ikan bilis. Tak payah beli ayam, udang. Macam ni lah orang dulu buat sedap. Tak payahlah nak goreng Tapi dulu. kalau bayangkanlah Kak yang guna lesung batu kan. Okey. Ni Kak yang kata tadi, chop kasar-kasar. Ikan kan tak Jangan sampai orang tercekik. betul. Macam ni lah. Tiba-tiba Kak yang terfikir benda lain pula. Macam ni lah kasar-kasarnya. Kita panaskan minyak. Kita nak tumis. Okey. Okey, nanti dekat hujung video ni Kak Ain setiap video insya-Allah Kak Ain akan kongsi tips, macam-macam tips petua nasi pembarang, petua nak masak sedap. Kenapa? Nanti Kak Ain kan kongsikan di hujung video. Jadi jangan pergi mana-mana tau. Tengok, sedap kan? Okey, masukkan semua. Jangan ditinggalkan. Sekacau. Okey. Telur ni kalau nak dicari-cari pakai tangan boleh. Kalau nak dipotong-potong macam ni boleh. Sebab kita nak masukkan dalam nasi goreng. Yang best kalau ada telur yang semalam-semalam tu. Sebab dia dah lagi sejuk kan. Pun kita boleh gunakan. Bulan-bulan puasa ni. Nak raya ni. Nak bulan puasa ni. Nak bersahur. Nak bersahur kan. Boring. Ada satu lauk telur dah ada je. Kita buat lah nasi goreng. Tak payah lauk lain. Betul? Oh, jatuh. Okay, kita masukkan. Kak Yan bukan nak terjun macam tu je tau. Sebab Kak Yan daripada Kak Yan punya ciptaan apa bang? Eksperimen. Dia macam ni lagi sedap. Okey, buat nasi bang. Okey. Nasi tu digaul dengan telur dulu. Ya, betul. Telur nasi cabai kita takut hangit. Okey, kita gaul terus dengan garam. Orang dulu suka masak buat style macam ni tau. Sekarang terhangit pula kita punya tu sadaqallahul azim pula kan. Pakai tangan lah yang best sebab kita boleh picit-picit. Jadi dia mesra tau. Janganlah bagi hancur. Bagilah dia ada rupa paras sikit. Kan cantik. Kalau macam ni kita buat orang putih pun terkejut tengok nasi goreng kita tau. Okey, cantik kan? Bila dah rata macam ni, okey, kita tengok pula kita punya. Dah boleh masuk lagi. Dah boleh masuk kan? Okey. Dah selera dah suami Kak Yan. Masukkanlah. Garam dah ada dah bang? Betul. Kan cantik. Kalau main tabur-tabur je kan, dia tak sedap. Ya Allah, cantik dengan nasi goreng Kak Yan. Rupanya Kak Yan ni pandai mencipta. Pasal orang lain dah banyak buat sikit kan. Kita je makan. Tak semua orang tahu. Kak Yan je baru tahu. So, kita masukkan sos tiram sebagai perasa. Kita masak sampai dia garing. Mak Kak Yan kata dah nama nasi goreng, kenalah goreng sampai garing. Kicap je tak itu. Kicap boleh lah. Nanti nak bagi tahu kenapa betulan. Okay, bila nasi kita dah kering, dah meletup-letup macam ni, dah berasak-rasak, maknanya dia dah kering, baru kita boleh masukkan kicap cair. Kenapa? Selalu Chinese punya style buat macam ni, letak daripada tepi. Macam tu. Sebab apa tau?
Kalau kita bubuk awal, kita cairnya ada air. Jadi kita tak nak benda ni berair. Nanti kalau awal-awal ada air, nasi ni benyek. Sebab kalau kita tengok Chinese punya nasi goreng lawa je kan. Cantik je. Nasi goreng kita dah siap, berasak-rasak. Nasi goreng telur dadah, bukan kita buat scramble, kita buat telur dadah. Kena cuba, kena rasakan dia punya kelainan. Kak nak hiaskan dengan daun sup, daun bawang. Cantik. Menambah Tak jual rasa. kat kedai ya? Ada kat Dekat Yan je. rumah Kak Yan je. Sebab Kak Yan seorang pencipta. Konon. Tu dia. Okey, Kak Ena janji tadi Kak Ena kongsikan tips. Inilah dia tips dia macam mana nak simpan telur. Dulu pun Kak Yan buat sekarang salah, Kak Yan buat salah dulu. Sekarang Kak Yan dah betul dah. Jadi kena ikut yang betul.